Tarikh tak tahu. Tapi kita yakin itulah roh dulu, jasad tak ada lagi, body tak ada lagi. Roh dulu dalam bentuk yang sangat halus, lalu Allah keluarkan sekali dulu di alam roh. Kata setengah ulama tafsir dalam syurga, kata setengah ulama tafsir antara tengah-tengah langit. Allah sapu belakang Nabi Adam, lalu kita keluar beramai-ramai dalam bentuk roh, bukan jasad. Kalau jasad tak boleh duduk berjuta-juta orang dalam seorang. Nah, tu sebab tu Allah buat bila mengandung seorang, dua orang, tiga orang, paling ramai 7. Nah, tak ada orang mengandung 800 orang. Mati dia. Nah, tu kita hidup lagi tu. Hidup. Dalil hidup Allah tanya kita pada alam roh tu, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kita jawab. Ni cerita betul, ramai orang tak tahu ni. Dia sudah bercakap di alam roh dulu.